Hampa tahu dah, mereka ni mungkin tak sedar yang mereka dalam bahaya sebab mereka boleh kena sambak kilat. Kalau hampa tahu lah, tanda amaran macam rambut cacat, tapak tangan berpeluh atau rasa macam ada besi dalam mulut hampa, hampa kena cepat-cepat bertindak. Hampa kena cari tempat selamat sebab takut kilat sambak. Ini adalah tanda-tanda menunjukkan badan hampa sedang kutip cah positif yang cuba bersambung dengan cah negatif dalam ribut. Tapi kalau hampa kat kawasan terbuka, hampa kena duduk mencangkung serendah mungkin untuk kurangkan ketinggian. Tapi jangan baring, tak boleh baring noh. Tak lupa juga hampa kena jauh dari sumber air, pokok dan objek logam macam pagar, tiang, barang kemas dan tali pinggang. Ini kerana kat muka syarikat lebih daripada 4,000 orang kena samak kilat setiap tahun dan kira-kira 20 orang daripada mereka hilang nyawa. Macam mana? Jadi pastikan hampa cegah dulu sebelum terlambat. Sila komen.